Assalamualaikum. Ini dalam kuali kita tengah tumis cili padi, bawang putih, bawang merah, ada kencur, lepas tu ada garam, majino. Masuklah semua ya. Kita nak buat apa? Mana buat urap. Mulut ni dah kemecer nak makan urap. Masukkan kelapa muda. Ni kelapa parut ya. Duduk dalam peti sejuk. Biasalah. Keraslah sikit. Kita goseng-goseng gitulah. Dah sudah tu. Masukkan ni apa? Daun ubi. Daun ubi tu kita dah potong-potong. Kita oseng lah. Tak ada masalah pun. Saja nak panaskan ni tu. Biar agak lembut sikit. Biar meresap gitu. Bau kencur tu semerbak. Kita goseng-goseng. Dah sudah tu kita masukkan ke dalam pinggan. Biar bagi dia sejuk lah ya. Sedapnya. Tu masukkan dalam bekas. Dah sejuk lah ni ya. Agak-agak sejuk sikit gitu. Tak apalah. Ada daun kencur. Kita goseng-goseng. Goseng-goseng. Kita campur adukkannya lah ya. Lepas tu masukkan tauge, timun. Itu ajalah bahannya. Nak buat urap ni mak simple je. Mak seorang yang makan. Mana ada orang nak makan sayur. Itu ajalah. Gaul-gaul. Mak dah kemecer dah tengoknya. Gaul bagi dia sebati. Gitu ajalah. Lepas tu kita ngap. Okey, Assalamualaikum. Boleh cuba.